Okay guys, dua kereta sama segmen. Satu brand daripada Honda, Honda City GN2 2022. Satu lagi segmen B daripada Toyota Vios Pari 1.5G 2023. Ini adalah desain baru untuk kedua-dua kereta. Kalau tanya kekemasan, untuk depan dua-dua nampak garang, dua-dua nampak sporty. Okay, untuk bahagian belakang pula dua-dua nampak kecil sikit. Cuma bonnet diorang lebih kurang je, tak jauh beza. Okay, tapi kalau daripada sporty lebih kepada City lah, sebab dia punya spoiler nampak lebih tinggi. Yang ni dia pakai dark sahaja spoiler dia. Mungkin tak semua orang suka spoiler yang tinggi, mungkin ada juga yang tak suka dark spoiler macam ni. Untuk bahagian Honda City pula, dia punya dalam semua nampak futuristik. Macam biasa, Honda tak pernah gagal dalam dia punya design interior dia. Okay, dia datang dengan pedal shift, dia bagi dengan eco mode, ada reverse camera. Lepas tu dia bagi sekali dengan blind spot punya ni. Okay, so pakai push start button. Mileage untuk kereta ni baru 87,000 sahaja guys. So nampak kemas. Tapi kalau kau tengok Vios untuk Toyota, dia dah bagi macam-macam benda baru. Okay, dia dah nampak lebih matang daripada Vios yang lama, Vios Jerong tu. Kalau kau tengok untuk design baru ni, dia pun dah bagi pedal shift. Sama lah, model lama pun ada juga. Okay, tapi dia lawan dengan Honda City tadi. Dia bagi 360 camera. Okay, nampak reverse camera dia bagi, dashcam. Yang ni semua memang original kilang. Push start button sama juga, tapi dia ada electric braking punya ni. Okay, handbrake dia pakai electric saja. So dia punya nampak lebih futuristic. Even dia punya meter pun nampak lebih kemas. Okay, dengan mileage yang ni lebih rendah, 33,000 sahaja guys. Okay, untuk second row dia pula kita boleh tengok dia lebih nampak selesa berbanding yang lama punya. Okay, lepas tu dia ada bagi aircon juga. Lepas tu dia ada port charger dekat bahagian bawah. Legroom pun lebar. Even ada bahagian pocket dekat bahagian seat depan ni untuk kita letak barang kiri kanan. Okay, untuk Toyota Vios pula, dia punya legroom pun besar juga, luas. Cuma dia punya pocket dia tak macam yang tadi lah. Dia bagi extra pocket tepi kan. Dia bagi pocket yang rendah. Ada aircon blower juga. Ada port charger juga dekat bahagian belakang. Okay, untuk boot space pula, kalau tengok City dia lebih besar. Dia lebih kurang 510 macam tu. So memang luas. Okay, berbanding dengan Vios, dia lebih kecil dalam 480 saja. Tapi boot space yang kecil macam tu tak jauh lah different. So lebih kurang ni lah, boleh saya katakan. Okay, untuk engine pula, dua-dua segmen B menggunakan engine 1.5 liter 4 cylinder. Okay, untuk Honda City dia masih menggunakan iVTEC punya model, tapi dia dah upgrade kepada Wisin punya teknologi. Semua boleh tengok, makin kilang pun masih ada. Pickup top memang sedap. Okay, kalau untuk Vios pula menggunakan VVTi 1.5 liter dual. Okay, kalau boleh tengok dia punya makin kilang pun masih ada. Warranty dua-dua kereta masih ada dengan service center masing-masing. Okay, kalau kau tengok pickup dengan top dia tak ada masalah. Untuk kedua-dua kereta memang jimat minyak, memang puas hati untuk long distance ataupun jalan bandar. Okay, untuk sport rim, Honda City dia bagi sport rim yang lebih kecil, 16 inci sahaja. Size 185/55. Okay, pakai Continental punya tayar. Kalau untuk Vios pula dia menggunakan Continental tayar juga, tapi saiz lebih besar, 17 inci 205/50. Okay, so kalau kau tengok dua-dua menggunakan sport rim original lagi guys. Okay, kedua-dua kereta boleh dapatkan pinjaman penuh lagi. Siapa yang bergaji dalam 2,000 ke atas boleh apply salah satu kereta mana-mana pun kau berminat. Bulanan Honda City lebih rendah, 700 lebih sahaja. Manakala kalau dengan Vios, bulanan boleh pergi sehingga 900 macam tu guys. So kalau korang peminat kereta-kereta segmen B, boleh pakai kereta keluarga. Yang ni antara pilihan yang terbaik saya boleh recommend dekat korang. Okay, boleh contact dengan saya, isi borang biru dekat bawah. Kita tengok antara dua kereta ni mana pilihan korang. Tulis kat ruangan komen, bagi cadangan. Okay, so kalau korang berminat, cepat contact dengan saya. Okay, Assalamualaikum guys.